Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Cik Muhammad Jeffrey bin Muhammad Yusof, penolong kanan pentadbiran, Puan Yusnah binti Muhammad Junus, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Maznah binti Hashim, penolong kanan co-curriculum. Sekiranya hadir bersama Puan Nolida binti Al Khalid, penolong kanan petang, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru yang saya kasihi, dan juga anak-anak SMK Sri Sarjana yang saya kasihi sekalian. Baiklah, syukur Alhamdulillah kerana pada hari ini sekolah kita mengadakan sambutan Hari Guru dalam suasana yang saya pasti suasananya sangat meriah dan juga dengan penuh dengan berbagai-bagai aktiviti. Dan untuk sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini, temanya adalah Guru Bitara dan Nadi Negara. Amat sesuai ya, untuk menggambarkan peranan guru dalam kehidupan kita. Untuk makluman anak-anak semua, guru bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi yang paling penting tugasnya adalah membimbing dan juga memberi semangat, dan mereka adalah insan yang sentiasa mahu melihat kejayaan anak-anak. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru SMK Sri Sarjana kerana dengan usaha cikgu, pengorbanan dan kesabaran dalam didik anak-anak SMK Sri Sarjana, saya percaya tugas itu memang bukanlah mudah. Terima kasih cikgu, namun cikgu tetap teruskan jalankan amanah dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Untuk murid, tolonglah hargai guru-guru anda, dengarlah nasihat mereka dan hormatilah mereka, dan saya harap setiap ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan sangat bernilai untuk masa depan anak-anak. Jadi untuk sempena sambutan Hari Guru ini, anak-anak tolong berikan tanda perhargaan walaupun tanpa hadiah, tapi at least tolonglah datang kepada guru tersebut, ucapkanlah terima kasih. Itu pun dah cukup untuk menggembirakan hati seorang guru. Jadi untuk Hari Guru hari ini, saya sekali lagi ucapkan selamat Hari Guru cikgu kepada semua guru SMK Sri Sarjana. Saya doakan semoga semua guru SMK Sri Sarjana sentiasa sihat, dipermudahkan urusan, dan kuatlah semangat, sentiasa kuat semangat untuk mendidik anak-anak SMK Sri Sarjana. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Guru Bitara dan Nadi Negara.